datang tapi Nazimah tak bagi. Boleh? Banyak apa tak rokok lagi. Pandai, itu test kan? Mute lah dulu. Mengumumkan ketibaan yang berusaha Puan Maulizah binti Muhammad Yusof, Guru Besar SK Dapur Nombor 1, diiringi oleh barisan pentakbir. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk. Buah bau si pengerampai, kilauan bintang bergemerlapan. Tuan-puan yang ditunggu sudah pun sampai. Selamat datang kami ucapkan. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang. Awal bismillah membuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Salam sejahtera, selamat pagi, salam Malaysia Madani, salam karamah insaniah dan salam anak pintar pekerti mulia. Yang berusaha Puan Maulizah binti Muhammad Yusof, Guru Besar SK Damansara Damai 1,
barisan penolong kanan, guru-guru, para graduan yang diraikan, seterusnya hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Majlis dengan rasa syukurnya mengucapkan selamat datang dan mengalu-alukan kehadiran sekalian yang hadir ke Majlis Graduasi Tahun 6 SK Taman Damai 1 2025. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan setinggi kesyukuran kepada Ilahi kerana dengan limpah kurnianya, dengan izinnya dan inayahnya, dengan rahmat dan barakahnya, dengan kudrah dan iradatnya, dapat kita berkumpul dalam dewan yang penuh ceria lagi indah ini untuk meraihkan majlis yang cukup bermakna pada pagi ini. Hadirin sekalian, majlis ini juga dicetuskan sebagai motivasi dan juga inspirasi kepada murid-murid untuk terus cemerlang selepas meninggalkan bangku persekolahan sekolah rendah. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang dewan yang dimuliakan, sebagai tanda cintakan negara, majlis dimulakan dengan nyanyian lagu Kebangsaan Negaraku. Hadirin dipohon untuk berdiri. Terima kasih. Hadirin dipersilakan duduk. Mulakan dengan Bismillah. Al-Quran Kalamullah, Puisi suci nan indah, tanda kebesaran Allah. Hadirin sekalian, untuk menambahkan lagi keberkatan majlis ini, majlis disirikan lagi dengan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Tarmizi Mustafa. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabat baginda seluruhnya. Ya Allah, ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada hari yang penuh bersejarah dan bermakna ini, kami berkumpul di bawah limpahan rahmat dan kasih sayang-Mu bagi menjayakan majlis apresiasi tahun 6 sebagai tanda kesyukuran dan penghargaan atas segala nikmat, kejayaan dan ilmu yang Engkau kurniakan. Allahumma ya Fattah, ya Alim, ya Karim, ya Rahim. Ya Allah, Tuhan yang membuka segala pintu rahmat dan ilmu, kami mohon kepadamu agar Engkau limpahkan keberkatan kepada majlis kami pada hari ini. Hadirkanlah ketenangan dalam hati kami, kurniakanlah kami rasa syukur atas segala nikmat, dan jadikanlah majlis ini majlis yang mendapat redha dan rahmat daripadamu. Ya Allah, berkatilah para guru kami yang tidak jemu menabur jasa, yang sabar membimbing dan mendidik kami dengan penuh kasih sayang. Jadikanlah setiap ilmu yang dicurahkan oleh mereka sebagai pahala yang terus mengalir hingga ke akhirat. Kau limpahkan kepada mereka kesihatan, kekuatan dan kebahagiaan yang berpanjangan.
اللهم بارك لمعلمينا واجزهم عنا خير الجزاء وارفع درجاتهم في الدنيا والآخرة. Ya Allah, kami mohon keampunan dan kesejahteraan untuk ibu bapa kami, mereka yang sentiasa mendorong, menyokong dan mendoakan kami tanpa lelah. Kasihanlah mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah memelihara dan membesarkan kami dengan penuh kasih sayang. Ya Allah, tanamkanlah dalam hati kami rasa cinta terhadap ilmu, cinta terhadap kebaikan dan cinta terhadap kebenaran. Pelihara kami daripada sifat sombong, malas dan lalai dalam menuntut ilmu. Jadikanlah kami insan yang beradab, berilmu dan bertanggungjawab terhadap agama, bangsa dan negara. Allahumma nawwir qulubana bi nuril ilm waftah alaina abwabal fahmi wal hikmah waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawl wa yattabi'una ahsana. Ya Allah, berkatilah kehidupan kami di masa hadapan. Kau permudahkanlah perjalanan kami ke alam persekolahan yang baru. Berikanlah kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi cabaran yang menanti, serta pandulah langkah kami agar sentiasa berada di jalan yang Engkau redai. Allahumma yassir lana umurana wa waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'alna minal najiina fid dunya wal akhirah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak tahun 6 ini generasi pewaris yang beriman dan bertakwa, yang mengharumkan nama sekolah, membanggakan ibu bapa dan guru, serta membawa kebaikan kepada agama dan negara. Peliharalah mereka daripada fitnah dunia dan kurniakanlah kepada mereka masa depan yang gemilang. Ya Allah, jadikanlah majlis ini sebagai medan untuk kami menzahirkan rasa syukur kepadamu, serta menghargai setiap jasa dan pengorbanan yang telah Engkau curahkan kepada kami. Kau anugerahkanlah kepada kami ketenangan hati, kejernihan fikiran dan keberkatan hidup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merekamkan ucapan segitu terima kasih kepada Baginda Al-Fadhil Ustaz Muhammad Tarmizi Mustafa atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Semoga majlis ini diberkati hendaknya insya-Allah. Hadirin sekalian, majlis graduasi tahun 6 SK Damansara Damai 1 dimulakan dengan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dialunkan oleh Muhammad Haikal bin Muhammad Sabri. Muhammad Haikal akan membacakan ayat suci Al-Quranul Karim dari surah Al-Fath ayat 1 hingga 10. Falyatafaddal ma'jura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار
خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركات الظانين بالله الظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Demikian tadi alunan bacaan ayat suci Al-Quran Karim surah Al-Fath ayat 1 hingga ayat 10 yang telah dialunkan oleh Muhammad Haikal bin Muhammad Sabri dari kelas 6 Alamanda. Majlis mereka akan ucapan tinggi-tinggi terima kasih. Untuk makluman hadirin sekalian, majlis pada pagi ini disiarkan secara langsung menerusi akaun live TikTok TV PSS Damai Wan TV PSS. Minum manis, makan manis, manis sekali rasa isinya. Dilihat manis, dipandang manis, manis sekali hati budinya. Hadirin sekalian, majlis graduasi tahun 6 SK Damansara Damai 1 diteruskan dengan menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha Puan Nurliza binti Muhammad Yusof, Guru Besar SK Damansara Damai 1 untuk menyampaikan ucapan. Seterusnya rasmikan majlis graduasi tahun 6 SK Damansara Damai 1 2025. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih kepada pengacara majlis yang dihormati Guru Penolong Kanan Pentadbiran Encik Ahmad Kamal bin Muhammad Rashid, Guru Penolong Kanan HEM Puan Azian binti Hashim, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum Encik Fendi Gundu, para barisan guru tahun 6 yang dikasihi dan anak-anak tahun 6 yang menjadi kebanggaan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam keramah insaniah, salam sehati sematlamat menuju kecemerlangan, dan salam anak pintar pekerti mulia. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjat kesyukuran kehadrat Ilahi. Dan dengan limpah kurnia dan izinnya kita dapat berhimpun pada komitmen dan pencapaian anak-anak tahun 6 yang akan menamatkan satu lagi perjalanan penting dalam sekolah atau dalam dunia persekolahan mereka di peringkat sekolah rendah. Tahniah dan syabas Bonda ucapkan kepada semua anak-anak Bonda
atas kegigihan dan semangat juang yang tinggi sepanjang berada di SK Negeri 1. Dan terima kasih juga kerana telah menunjukkan para guru menzahirkan penghargaan kepada ibu bapa dan menyambut kejayaan diri sendiri. 6 tahun berada di sekolah rendah bukanlah satu waktu yang singkat. Di sinilah kalian belajar membaca, menulis, berhitung, mengenal sahabat, erti kasih sayang dan nilai tanggungjawab. Guru-guru kalian telah mencurahkan ilmu dengan penuh dedikasi, manakala ibu bapa tidak pernah jemu memberi sokongan dan doa. Maka hargailah mereka semua. Jadilah anak yang sentiasa mengenang jasa dan terima kasih kepada mereka yang telah membentuk diri kalian pada hari ini. Teruskan dengan segala amalan baik dan nilai murni yang telah dididik sejak dari kecil lagi. Perjalanan kalian selepas ini masih jauh. Sekolah menengah akan membuka lembaran baru dalam kehidupan. Teruslah menuntut ilmu, jagalah akhlak dan binalah impian dengan semangat yang tinggi. Jangan pernah takut untuk mencuba dan jangan mudah berputus asa. Di sekolah menengah nanti, bergaul dan berkawanlah dengan rakan-rakan senior yang menunjukkan sikap yang positif dan baik. Jauhkan diri dari gejala-gejala yang tidak sihat, yang tidak baik seperti membuli, seksual, kemudian biadab, dan juga merokok dan sebagainya, lain-lain etika ataupun adab yang tidak perlu atau tidak patut diamalkan. Kepada barisan guru tahun 6, saya merakamkan penghargaan dan terima kasih atas usaha gigih, pengorbanan serta kasih sayang kalian pasti menjadi bekalan berharga untuk mereka melangkah ke alam persekolahan seterusnya. Dan saya doakan yang baik-baik sentiasa mendatang dalam hidup guru-guru. Guru bermartabat, guru disanjungi. Akhir kata, saya mengucapkan tahniah kepada semua murid tahun 6 SK Damansara Damai 1 atas segala kejayaan dan pencapaian yang telah diraih. Semoga segala kenangan manis di sekolah ini menjadi ingatan yang abadi dalam hati kalian. Ucapan terima kasih tidak terhingga juga kepada peneras tahun 6 dan semua AJK pelaksana yang telah mengelola dan merancang hari yang bermakna ini dengan sangat baik dan cemerlang. Untuk anak-anak bonda, sekolah sentiasa berbangga dengan kalian, anak-anak harapan bangsa, pewaris masa depan, dan kami iringi kalian dengan doa dan harapan. Tanpa membuang masa, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, bonda merasmikan Majlis Graduasi SK Damansara Damai 1 2020. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulimu puan, kami tak lupa akan terpahat di dalam hati. Demikian tadi hadirin sekalian, ucapan perasmian yang berusaha Puan Nurliza binti Muhammad Yusof, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Damai 1, majlis merenamkan ucapan tinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas kesudian merasmikan majlis yang cukup bermakna ini.
Hadirin sekalian, masa yang ditunggu-tunggu kini tiba. Majlis dimulakan dengan penyampaian sijil bagi kelas 6 Alamanda. Bagi mempermulakan majlis mempersilakan yang dihormati Encik Ahmad Kamal bin Muhammad Arsyid mengiringi yang berusaha Puan Noliza Bibitri Muhammad Yusof, Guru Besar USK Damansara Damai 1 naik ke pentas untuk menyampaikan sijil kepada para graduan. Dipersilakan. Sekian majlis penerima sijil untuk kelas 6 Alamanda dimulakan dengan Agus Razak Hashim bin Agus Rafiq Hashim. Ainul Zaira binti Muhammad Zahid. Ali Firdaus bin Ahmad Rusli. Amirah Syafiah binti Muhammad Khairul Nizam. Cahaya Kasih Rizki binti Abdul Hafiz. Farah Nisha binti Muhammad Fadlullah. Fasohah binti Muhammad Farouk. Hanan binti Muhammad Noor. Mariam Syuhada binti Kamarul Zaman. Muhammad Akif Naufal bin Muhammad Azmir. Muhammad Haziq Zikri bin Muhammad Hafizah. Muhammad Akil Irsyad bin Asrul Effendi. Muhammad Faiz Irfan bin Yusri. Muhammad Haikal bin Muhammad Sabri. Muhammad Ishazi bin Muhammad Fuad. Muhammad Lokman Haziq bin Abdul Rauf. Muhammad Ryan Rizki bin Muhammad Syafiq. Muhammad Syakir Saifullah bin Harry Safruddin. Nur Afrina Syuhada binti Muhammad Fairuz. Nur Aina Jasmine binti Muhammad Nazri. Nur Alia Syahlia binti Muhammad Syafiq. Nur Alia Darwisha Muhammad Afandi binti Abdul Hafiz. Nur Amira Natasha binti Muhammad Osman. Nur Dia Denisha binti Abdul Rahim. Nur Fatia Zafira binti Muhammad Faik. Nur Syuhada Elisha binti Suhaizan.
binti Abdullah. Nur Zaira Khairina binti Muhammad Yunus. Nuril Ferdina binti Muhammad Sanusi. Rahadatul Batrisya binti Badrul Insan. Kalau nak teruskan benda ni, inline kita kena. Kalau nak teruskan, Rania Nur Sazia binti Roslan. Ryan bin Aizuddin. sekejap aku nak try. Siti Nur Sajidah binti Ermada Sila. Syah Wafi Batrisya bin Syahri Rizal. Tahun depan aku upgrade macam universiti dia. Oh, dia kena setting dengan laptop lah. Syahbina Kistina binti Muhammad Sobri. Aku dah tekan. Said Rizaira Nofrat Al-Yahya bin Said Asri. Tadi sumpah aku tekan. Sumpah aku tekan tak bukan. Jahan Wardah binti Muhammad Syahamuddin. Kalau nak letak background, kena laptop. Seterusnya, kita beralih kepada number berry. Yang pertama, Adina Safia binti Muhammad Fikri. Aina Solehah binti Muhammad Azizi. Nantilah aku belajar lagi. Airin Zakwan bin Nur Effendi. Akif Bayhaqi bin Azman. Faik Nashrik bin Faizal Syahmir. Ataupun Budin. Budin. Faikah Nabila Amili binti Muhammad Faris. Harisha Humaira binti Khairul Aminuddin. Muhammad Hakim Zikri bin Ruhaidi. Muhammad Zarif Wafi bin Muhammad Zaidi. Muhammad Aidil bin Nur Jasrul Ikhmar. Muhammad Aish Airil Durani bin Muhammad Asri. Muhammad Amsyar Syahir bin Muhammad Arif. Tadi kena suspend. Sebab dia kata kanak-kanak punya masa haikal. Muhammad Zul Danish bin Izzaidi. Masa haikal tengah baca Quran. Cakap kena block. Muhammad Fidai bin Idrus Hafizi. Mana lah. Aku pun tak baca habis. Tak faham lah English ni. Muhammad Habib bin Saiful Zaman. Muhammad Izzarif bin Muhammad Zulkarnain. Muhammad Izzat bin Muhammad Azmi. Muhammad Zilqayyim bin Muhammad Nazmi Fazlan. Natasha binti Tan Farid. Nur Hasha Afina binti Muhammad Syahibun Firdaus. Nur Khalid Shah binti Man Amran. Nur Izul
Ashraf bin Nur Zamri. Nur Iris Izara Zainuri binti Abdul Muhaimin. Nur Aisyah Imani binti Muhammad Nazri. Nur Alia Nadira binti Kusairi. Nur Atika binti Muhammad Nur Hisham. Nur Fatia Izani binti Abdullah. Nur Safa Arisa binti Muhammad Suhairi Amri. Nur Safia Auni binti Sazali. Nur Zahra Humaira binti Muhammad Faiz. Nur Zara Arisa binti Muhammad Zulfadli. Nur Syafiah Alisha binti Saiful Bahri. Kasih Amanda Sofia binti Muhammad Hafizi. Raja Humaira Nur Aisyah Fakihah binti Raja Muhammad Hafizan. Raja Nur Naura Maisara binti Raja Nur Hisham. Dan yang terakhir, Ryan Zakwan bin Muhammad Adha. Komen-komen. Jangan Ada lupa tap seterusnya mengetuai barisan penerima dari kelas 6 Carnation. Dipersilakan Airul Iman Akif bin Ahmad Tajul Rusli. Auni Fatini binti Ashanifi. Izi Najwa Zulfa binti Jamilus. Fatihah Dayana binti Nur Azaki. Ikhlas Iqbal bin Muhammad Ali Akbar. Maryam Marisa binti Mion Mustaqim. Mikael Arliko Majiri Anais Rubi. Muhammad Al-Zafri bin Muhammad Galabi. Muhammad Ramadan Mikael bin Muhammad Fauzi. Muhammad Alzam Hanif bin Nizamuddin. Masuk live tadi. Muhammad Alif Mustaqim bin Muhammad Sukri. Muhammad Amir Ashraf bin Zailan. Muhammad Anik Haziq bin Muhammad Nur Hanifizan. Muhammad Akil Rifki bin Muhammad Azmi. Muhammad Arif Arifin bin Muhammad Yunus.
Muhammad Arsyad bin Azizul, Muhammad Dizmar bin Jurmar, Muhammad Irfan Alfa bin Muhammad Saiful Amri, Muhammad Ryan Zofir bin Muhammad Amir, Muhammad Syahril Azmar bin Muhammad Khairul Muzamil, Nuna Tarja binti Dodi, Nur Afika Hilmiah binti Abdul Nasir, Nur Alisha Rania binti Muhammad Fadli, Nur Amani Yusra binti Abdul Razak, Nur Amni Aisyah binti Khairuddin, Nur Farah Anissa binti Ahmad Zamri, Nur Fatihah Adilia binti Muhammad Khairul Fadili, Nur Haifah Humaira binti Muhammad Latif, Nur Izzah Insyirah binti Imran, Nur Raina Syazrin binti Kahar, Nur Syahara binti Samri, Nur Syifa Aishi binti Muhammad Safri, Nur Aina Patricia binti Nuriza, Suci Zulaika binti Ahmad Safifuddin, dan Wang Pui Leng. Anugerah ini diteruskan dengan 6 Daisy. Yang pertama, Adam Akasha bin Muhammad Sofian, Adrian Mikael bin Amirul Amzi, Adwa Hanan Saleh binti Abdul Hasib, Ahmad Kamal bin Saiful Safwan, Aishraya Fakrullah bin Rahimi, Aufa Hanan Saleh binti Abdul Hasib, Farisha Farhana binti Muhammad Fauzi, Hana Irbah binti Azman, Hanisah Akila binti Ahmad, Muhammad Zul Hakimi bin Muhammad Zamri, Muhammad Adi Muhaimin bin Muhammad Izwan, Muhammad Daniel Haziq bin Hasli Sam,
Muhammad Daniel Ramdan bin Bustaman. Muhammad Faris bin Abdul Razak. Muhammad Irfan Zafran bin Muhammad Zaidi. Muhammad Khalid Sufyan bin Muhammad Hasrul. Muhammad Nazrin Ryan bin Muhammad Nizam. Muhammad Rafiq Akif bin Muhammad Adam. Muhammad Ryan bin Muhammad Faizal. Muhammad Ryan Haziq bin Muhammad Ashraf. Muhammad Syah Rafiuddin bin Azlin Shah. Muhammad Syazwi bin Abdullah. Muhammad Syafi Hamani bin Zulkifli. Nadi Umair bin Saleh. Nordiyah Damia Danisha binti Muhammad Rohaidi. Nur Afif Daniel bin Norman Effendi. Nur Alisha Damia binti Azli. Nur Amalia Marisa binti Muhammad Ikram. Nur Damia Shazira binti Muhammad Saharuddin. Nur Farisa Lizwana binti Sarifuddin. Nur Khaira Adriana binti Muhammad Faizul Anwar. Nurin Zulaika binti Adam Aizar. Nurul Ain Dania binti Abdullah. Raisha Sofia Az-Zahra binti Zulkarnain. Siti Nurainur Raisha binti Ahmad Ridwan. Tengku Adam Ryan bin Tengku Anwar. Dan mengakhiri senarai penerima sidang 1, Yusuf Harith bin Iza Fazli. Majlis berkangkang sebuah tinggi terima kasih dan berkat kepada Yang Berusaha Puan Nurliza Binti Maisur dan juga Camat Kamal bin Muhammad Arsyad atas kesudahan menyampaikan sijen kepada para graduan untuk sidang yang pertama sebentar tadi. Majlis berkangkang kepada tinggi-tinggi. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat sidang dewan yang dimuliakan, kita dah pun selesai untuk 4 kelas yang pertama. Sekarang pada masa kita berehat seketika dan sama-sama kita akan saksikan persembahan yang pertama untuk mengisi slot pada pagi ini. Sama-sama kita saksikan nyanyian duet dua orang artis yang dibawa khas untuk persembahan pagi ini.
Dah ready? Dipersilakan Cikgu Takif dan Anis Suraya. Dipersilakan. Assalamualaikum semua. Testing mic nak echo sikit. Test mic test. Testing mic. Terimalah lagu Dua Insan. Audio, testing. Mic test.
Demikian tadi persembahan lagu yang mempersoalkan dan mengasyikkan daripada dua guru SD Didi 1, iaitu Cikgu Takif dan juga Cikgu Anis. Okey, nak lagi? Nak lagi? Kita ada lagi. Okey. Terima kasih kepada artis jemputan kita pagi ini, Cikgu Takif dan Cikgu Anis, peserta Kilauan Emas musim ke-10. Hadirin sekalian, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, Majlis Generasi Tahun 6 SK Dapur 1 2025 diteruskan dengan penyampaian sijil bagi kelas Erika. Bagi yang menyempurnakan majlis, sekali lagi mari menjemput yang berusaha Encik Abang Kamal bin Mak Arsyad, program pentadbiran dengan diiringi oleh yang berusaha Puan Azian Peti Hashim, guru perkanan Arwah Murid Taman Kementas, untuk menyampaikan sijil kepada para graduat. Dengan hormatnya dipersilakan. Penerima anugerah dimulakan dengan mempersilakan Hafizatun Zahwa binti Nirwan. Ahmad Farhan bin Abdullah. Arisha Akila binti Kamarul Zaman. Arisa Humaira binti Syamil Anwar. Aila Afrin binti Halimullah Khair. Aila Afrina binti Halimullah Khair. Kembar ya mereka ni. Muhammad Afif Fahmi binti Ahmad Tarmizi. Damia Husna binti Yusaimi. Dia Syarafana binti Abdul Basit. Dia Kamila binti Muhammad Jaiz. Muhammad Fauzi Dani bin Mio Lui. Muhammad Arfan bin Muhammad Sayuti. Muhammad Afif Huzaifah bin Fasrul Nizam. Muhammad Amar Rizki bin Iswadi. Muhammad Daniel Ashraf bin Abdul Manan.
Jafri. Muhammad Hadi Ilman bin Muhammad Sadi. Muhammad Hafiz bin Muhammad Fahmi. Muhammad Haris Safwan bin Muhammad Hamzah. Muhammad Hazim bin Hasan. Muhammad Haziq Zikri bin Muhammad Hafiz. Muhammad Huzaifah bin Muhammad Nur Hazrul. Muhammad Rafiq Syazwan bin Muhammad Rosdi. Nur Gushayyi Amshar bin Nur Arif. Nur Husna Hanani binti Al-Zahari. Nur Aifah Batrisha binti Muhammad Yusri Arif. Nur Alisha Sofia binti Arif. Nur Awatif Kasdina binti Luz Nizam. Nurul Anis Suhaila binti Abdullah. Nurul Shafinas binti Syaiful Azmi. Nur Zafirah binti Muhammad Sopian. Putri Dia Khalisha binti Jin Nizam. Siti Khadijah binti Fakharuddin. Siti Khasrina Amira binti Muhammad Zaini. Dan yang terakhir bagi Inam Erika Syuhada binti Muhammad Joharuddin. Seterusnya, Pengetua Isnarai menerima sijil untuk kelas 6 Fusya. Dipersilakan Abdul Fatih bin Abdul Rashid. Adelia Aisyah binti Yusri. Ataban anak lelaki Kuil Amodan. Ahmad Amin bin Muhammad Rozi. Alia Nur Kistina binti Azman. Aryan Nabihan bin Syahril Ramzan. Ikwan Ashraf bin Abdullah. Muhammad Akil Firash bin Kamarul Zaman. Muhammad
Farid Syihwan bin Fazlullah. Muhammad Umaid bin Muhammad Sukdan. Muhammad Adam Haikal bin Ismail. Muhammad Afiq Syazwan bin Sufyan. Muhammad Aidil Zafran bin Muhammad Nizam. Muhammad Aishafi bin Muhammad Saiful. Muhammad Abraham Shah bin Muhammad Azman. Muhammad Ashraf bin Albin. Muhammad Fayyad bin Muhammad Faizi. Muhammad Hazid Naufal bin Muhammad Faisal. Muhammad Nazif bin Muhammad Nazmi. Muhammad Syahrihan bin Abdullah. Muhammad Syakir Fawaz bin Muhammad Bakhtiar. Nur Adani Safrina binti Muhammad Safwan. Nur Aisyah Sofia binti Muhammad Faizal. Nur Anissa Ajilia binti Muhammad Saidi. Nur Dahlia Akila binti Muhammad Syahid. Nur Efisha Armanda binti Muhammad Nasir. Nur Fatini Nadrah binti Abdullah. Nur Syifa Insyirah binti Saiful. Rifki Andika Putra bin Muhammad Nur Hisham. Dan mengakhiri senarai enam Fusia Chazel Nainel Junior. Seterusnya anugerah beralih kepada 6 hibiscus. 6 gerbera. Yang pertama, Hani Zulaika binti Abdul Amin. Haris Hussein bin Malak Hussein. Kasih Zulaika binti Abdullah. Khalif Ryan bin Hasnul. Muhammad Hafiz Zikri bin Zulhilmi. Muhammad Ryan Daniel bin Muhammad Faizul Firdaus. Muhammad
Muhammad Amir Fairuz bin Muhammad Khairi. Muhammad Akil bin Muhammad Hilmi. Muhammad Aryan Amsyah bin Ajahar. Muhammad Faiz Izaril bin Damairi. Muhammad Habib Qayyum bin Muhammad Nur. Muhammad Hakim Ar-Rayyan bin Muhammad Syafmi Syafiq. Muhammad Luqman Darwish bin Afiq. Muhammad Mansur bin Abdullah. Muhammad Kaish Mukris bin Madran. Muhammad Ryan Mikail bin Abdul Rahman. Nur Alisa binti Syahrul Rizwan. Nur Sorfina Hanania binti Muhammad Faizal. Nur Ania Iza binti Khairuddin. Nurul Alisa binti Muhammad Jasiran. Nurul Azalia Zara binti Khairuddin. Putri Syafia binti Muhammad Faizal. Rizki Shah Luqman bin Abdullah. Samina Sri bin Samsudin. Siti Nurjannah binti Abdul Razak. Syafia Akira binti Muhammad Syarudin. Dan mengakhiri senarai bagi 6 gerbera, Yusuf Afandi bin Izzat. Seterusnya dipersilakan senarai pertama dari kelas 6 Hibiscus, Aaron Nazhan bin Abdul Qayyum. Alif Irsyad bin Balful Faizal. Amal Idraki bin Muhammad Khairi. Biwanan Sharma, anak lelaki Wisma Wanagan. Darsayani, anak perempuan Morgan Kumar. Elisa Esther Johani.
Gandhi Kaur, anak perempuan Harmesh Kumar. Muhammad Syahrizan bin Abdullah. Muhammad Sufyan bin Ahmad Amin. Muhammad Afiq Daniel bin Johari. Muhammad Alif Afsham bin Abdullah. Muhammad Ali Syazwan bin Sazali. Muhammad Arif Syarifuddin bin Salam. Muhammad Ghazi Ryan bin Abdul Aziz. Nur Damia Husna binti Muhammad Azam. Nur Irina Safia binti Abdullah. Nur Lisa Umairah binti Abdul Hakim. Nuri Iman bin Saizo. Nurul Fadila binti Muhammad Saleh. Syekh Adil Irsyad bin Syekh Suhaimi. Dan Zemilia Fiona Rao, anak perempuan Sri Garrison Rao, mengakhiri senarai penerima sijil untuk kelas 6 Hibiscus. Dengan itu berakhirlah majlis penyampaian sijil kepada para graduan tahun 2025 ini. Majlis menampakkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada yang berusaha Encik Ahmad Kamal bin Arsyad dan Puan Azian binti Hashim atas kesudian menyampaikan sijil kepada para graduan. Terima kasih diucapkan. Majlis berakhir. Kita ada persembahan penutup daripada artis kita yang seterusnya. Kita alu-alukan nyanyian solo oleh Cikgu Syah dengan lagunya Doa Perpisahan. Dipersilakan. Tepuk. Okey, tes. Okey ya. Kita ke bab sembahan. Tajuk lagu adalah Doa Perpisahan. Sesuai dengan awak yang telah melangkah ke sekolah ini selama 6 tahun kan. Hari ini tibalah masanya detik-detik terakhir. Kamu semua akan meninggalkan sekolah ini. Yang ditinggalkan dengan satu lagu lagu iaitu daripada Kumpulan Brothers. Tajuknya adalah Doa Perpisahan.
Okey, itu dia persembahan dari Cikgu Syah, bekas peserta Akademi Fantasia tahun 2000 tahun lepas lah. Okey, last kita ada satu lagi persembahan untuk mengakhiri, menutup tirai majlis pada pagi ini. Satu lagi persembahan nyanyian solo dari artis jemputan kita, Cikgu Anis, dengan lagunya Biar Sampai ke Bintang. Lagu dari siapa tahu lagu ni? Lagu dari Asmida. Okey, sama-sama kita saksikan Cikgu Anis. Tolong undi. Undi. Terimalah Biar Sampai ke Bintang untuk anak murid cikgu semua. Mimpilah sampai ke bintang. Biar mimpi kita jejak sampai ke bintang, walau harus menggapai awan, menongkang arus ini. Aku tahu dengan mudah, tapi mimpi ini harus satu. Semua ada gunung yang terlalu tinggi, tiada laut yang terlalu luas untuk mereka memisahkan kita dari mimpi-mimpi kita ini. Jangan resah, ini takdir Tuhan mendengarnya, membawa mimpi-mimpi kita. Biar mimpi sampai ke bintang, karena kita semua tahu ini impian setiap satu dari kita. Tiada gunung yang terlalu tinggi, tiada laut yang terlalu luas untuk mereka memisahkan kita dari mimpi-mimpi kita ini. Jangan resah, ini takdir Tuhan mendengarnya, untuk membawa mimpi-mimpi kita menuju ke bintang. Satu tepuk yang gemuruh untuk Cikgu Anis atas persembahan lagu yang berjudul Biar Sampai ke Bintang. Okey, jika kita tak mampu untuk memetik bintang di langit, sekurang-kurangnya kita berusaha untuk menyentuh awan. Kalau kita tak mampu jadi batu permata yang bersinar, jangan jadi batu api yang membakar. Dan jika kita tak mampu untuk menjadi bulan purnama,
yang menerangi langit malam di malam hari. Jadilah rumput di bumi yang sentiasa berbakti di muka bumi. Hari ini kita raikan hasil usaha, doa dan pengorbanan. Setiap senyuman, setiap air mata, setiap langkah yang diambil akhir terbalas dengan kejayaan yang membanggakan. Buat para graduan, teruslah melangkah dengan yakin, berpegang pada ilmu dan nilai yang telah ditanam di sini. Dimanapun kalian berada nanti, jadilah insan yang sentiasa memberi kebaikan. Dengan berakhirnya nyanyian penutup oleh Cikgu Ali sebentar tadi, maka kita pun sampai ke hujung acara. Bagi pihak majlis, kami ucapkan terima kasih kepada sekalian yang hadir, kepada para guru, para murid yang turut sama menyumbang untuk menjayakan majlis kita pada pagi ini. Akhirul kalam, bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Terima kasih sekalum budi kepada tetamu dan semua di sini. Selaku pengacara majlis pada hari ini, kami mohon ampun dan maaf jika ada yang terasa di hati. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.